Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, maaf mengganggu tuan-tuan sebentar untuk bahas sikit dengan masjid. Pertama, saya nak cerita pasal bulan puasa dan juga malam nisfu Syaban. Kita semalam kan dah heboh dah masa sebelum solat sebelum baca Yasin, iaitu kita akan buat rumus dalam satu, iaitu malam nisfu Syaban baca Yasin banyak 3 kali, dan juga sambutan awal Ramadan yang mana kita akan buat sekali pada malam tu, dan kita akan sediakan sedikit jamuan lah untuk anak akhirat yang hadir pada malam tu. Jadi saya menyuruh pada tuan-tuan hadirlah ke masjid pada malam tersebut, iaitu pada 3 hari bulan 2 kita akan adakan baca Yasin sebanyak 3 kali pada sambutan malam nisfu Syaban, dan insyaAllah selepas ada solat Isyak kita akan adakan sedikit jamuan yang mana mengajarkan jamuan ini. Jadi suka di sini saya maklum kepada tuan-tuan lah, sekiranya tuan-tuan ingin turut serta untuk mengadakan jamuan pada malam tu, jamuan sebenarnya dengan malam nisfu Syaban dan juga sambutan Ramadan, bolehlah tuan-tuan sumbangkan kepada Cik Wasan, bagi berkurasan untuk sama-sama kita menyediakan makanan pada malam tu untuk anak-anak yang hadir pada malam tu. Itu berkenaan dengan malam nisfu Syaban dan juga sambutan awal Ramadan. Kalau kita nak buat dua tu agak berat sikit lah. Kita buat sekali lah kali dalam 2 program. Okay. Yang kedua, di sini saya dimohon untuk buat-buatkan kepada tuan-tuan yang ingin membuat sumbangan pada tengah hari ini, iaitu kepada Yayasan Darul Quran wal Hadis Al-Nasri di lot 5724 Bukit Pak Kuning, mungkin Teluk Kanan pada kita, yang mana mereka ada di sini hari ini. Mereka akan buka satu meja. Jadi tuan-tuan bolehlah menginfakkan sumbangan tuan-tuan, termasuk zakat. Pada yang ingin bayar zakat boleh bagi kepada mereka. Yang kedua, yang ketiga itu infak lah untuk program ataupun untuk sekolah tahfiz mereka lah. Yang tiga, wakaf tanah sebanyak RM30 bagi persegi. Jadi maklumat tuan-tuan boleh dapat daripada petugas-petugas yang ada di bawah nanti. Dan yang terakhirnya untuk tilawah di bulan puasa dan juga setiap malam Jumaat. Semua sumbangan ini adalah untuk pengurusan kebajikan, urusan dan kebajikan anak-anak tahfiz dan miskin untuk memperbaiki sekolah kenal. Jadi tuan-tuan yang ada lebih wang tu boleh nak sedekah, ataupun tuan-tuan nak wakaf pun boleh, nak bagi zakat pun boleh pada mereka. Jadi masa ni sesuai lah dengan apa tu hampir bulan puasa ni. Jadi tuan-tuan boleh jumpa mereka di orang nanti selesai kerja solat Jumaat. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan tuan-tuan pada tengah hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sila banyak Allah sekalian dalam kemudian dia mulia dengan bercakap-cakap pada ketika khatib sedang membaca khutbah kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta sahibal imam yaktubu yawman wa 'ala sifaq al-lawat rawahu Bukhari wa Muslim." Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan berada di dalam keadaan Islam. Hadirin jemaah yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, saya terlebih dahulu berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan yang hadir, agar marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala kita perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua akan tergolong di dalam golongan yang akan mendapat kebaikan, naungan, rahmat, fadilah
daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita akan berbahagia di dunia maupun di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Umat Islam Umpama Satu Tubuh. Hadirin Jumaat yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, kita bermuhasabah tentang kedudukan dan juga peranan kita sebagai umat Islam, secara khususnya apabila kita menyaksikan penderitaan yang berpanjangan yang menimpa ke atas saudara-saudara Islam kita, seagama kita, sama ada di peringkat yang berdekatan maupun yang berjauhan, ataupun dikitakan dengan wilayah seluruh dunia Islam. Dan kita setiap hari dihidangkan, disajikan dengan berita tentang peperangan, disajikan dengan penindasan, kebuluran, pelarian, kemusnahan. Yang kita dapat lihat musnahnya harta benda, tempat tinggal, dan kehilangan nyawa-nyawa. Dan mereka itu menjadi saksi dengan apa yang telah dijalankan ataupun yang telah berlaku di atas muka bumi ini oleh manusia yang penuh dengan durjana. Dan kita lihat bagaimana penderitaan yang telah berlaku. Sekarang ini kita boleh lihat betapa susahnya dan sukarnya anak-anak yang kecil berada di sana. Orang-orang tua yang sudah tidak mampu pada kudratnya menjadi mangsa kezaliman yang tidak berperi kemanusiaan. Dan kita di sini yang masih lagi berada di dalam keadaan aman, adakah kita sedar ataupun hanyalah kita sekadar menjadi penonton yang pasif, ataupun kita benar-benar merasai dengan penderitaan yang telah berlaku ke atas mereka? Rasulullah SAW meletakkan satu prinsip asas dalam kehidupan umat Islam, sebagaimana dalam mafhum sabda baginda Nabi SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayang sebagai belas ihsan dan juga saling mengambil berat seperti satu tubuh. Dan apabila satu anggota yang sakit, maka seluruh anggota yang lain pun akan merasai sakitnya dengan berjaga malam maupun demam. Jika melihat kepada hadis ini, tuan-tuan, bukanlah hanya sekadar kiasan, tetapi ia adalah satu bentuk tuntutan kepada iman, menjentik kepada keimanan kita. Sejauh manakah keimanan kita kepada baginda Nabi SAW, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika benar kita beriman, maka penderitaan umat Islam di mana-mana sahaja yang kita lihat, tidaklah boleh kita menganggapkan ia sebagai satu isu yang kecil ataupun isu yang terpencil. Kita mungkin tidak berada di sana ataupun berada di dalam medan peperangan ataupun medan perjuangan tersebut. Kita juga mungkin tidak merasai dentuman bom ataupun kita tidak pernah merasai kelaparan. Namun iman yang ada pada di sisi kita itulah yang menuntut kepada hati kita untuk turut merasa kepedihan dan juga kesakitan pada anggota tubuh kita yang menjadi sebagai satu peranan mengikut kadar kemampuan dan kapasiti masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kewajipan menolong kepada golongan-golongan yang dizalimi. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-75, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa kamu tidak berjuang di jalan Allah, yakni membela kepada orang-orang yang tertindas, sama ada di kalangan lelaki, wanita ataupun kanak-kanak. Ayat ini menunjukkan satu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya Islam itu sekali-kali tidak pernah membenarkan akan kezaliman dibiarkan secara berterusan. Dan umat Islam juga tidak boleh bersikap dengan dingin ataupun kaku terhadap dengan apa yang telah berlaku. Hadirin Jumaat yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, jika kita cuba fahami tanggungjawab sebagai seorang Islam bukan hanya dalam bentuk fizikal semata-mata, tetapi dalam juga bentuk yang pertamanya seperti mana doa. Doa menjadi sebagai bukanlah menunjukkan tanda kelemahan,
tetapi ia menjadi sebagai satu senjata bagi orang yang beriman. Rasulullah SAW sendiri telah mengajarkan kepada kita sentiasa mendoakan saudara seagama Islam kita yang ditimpa dengan musibah. Sabda Nabi SAW, da'watul mar'atil muslim li aqih bizahril ghaibi mustajabatan. Kata Nabi SAW, doa seorang muslim itu untuk saudaranya tanpa pengetahuan orang itu akan diperkenankan. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, berdasarkan dengan doa, janganlah kita pernah meremehkan doa, termasuk doa yang kita selalu baca, doa qunut nazilah, seperti yang dibacakan di mana-mana ataupun di setiap masjid, kerana ia adalah sebagai lambang satu keprihatinan dan juga pengharapan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita dapat melihat juga dalam konteks bantuan kemanusiaan ataupun infak. Allah Subhanahu wa taala amat suka kepada orang-orang yang sanggup membantu saudaranya ketika mana dalam kesusahan. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila mereka mengutamakan kepada orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan, sekalipun mereka dalam keadaan yang kekurangan dan juga amat berhajat. Sumbangan yang kita letakkan mungkin kecil, tetapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan juga penuh pengharapan. Begitu juga tuan-tuan, dari segi faktor kesedaran dan juga pendidikan, kelemahan umat Islam kita pada ketika ini di peringkat global adalah krisis kesedaran ataupun ceteknya pendidikan ummah terhadap hakikat agama Islam kita dan juga keadaan realiti yang semasa. Banyak musibah yang telah menimpa ke atas umat Islam kita pada ketika ini bukanlah semata-mata kerana berpuncanya daripada musuh, tetapi berpunca daripada kelemahan kefahaman umat Islam itu sendiri terhadap ajaran Islam yang sebenar. Apabila umat Islam berada dalam kekurangan ataupun tidak memahami agama Islam dengan betul, maka mereka akan mudah terpengaruh, ataupun kita yang juga akan terpengaruh dengan fitnahnya, dengan propagandanya, dengan maklumat palsunya, ataupun dengan permainan sentimen perkauman agama maupun emosi. Akhirnya umat Islam akan menjadi keliru, berpecah dan juga hilang keupayaan untuk bertindak menggunakan akal yang waras dan menggunakan akal yang bijaksana, dan juga tidak menggunakan ataupun berlandaskan dengan ilmu ataupun melihat kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Begitulah tuan-tuan, betapa besarnya pengharapan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kepada kita sebagai makhluknya supaya melihat kepada sesama kita yang telah ditindas di atas muka bumi ini. Maka marilah kita jadikan seruan ini sebagai satu muhasabah kepada diri kita agar lebih sensitif kepada umat Islam ataupun saudara kita yang berada jauh di sana itu. Penderitaan mereka yang mereka jalani telah pun sebegitu lama, sejak daripada berpuluhan tahun sehinggalah kepada hari ini masih lagi mereka mengalami perasaan dan suasana tersebut. Marilah sama-sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan dalam kehidupan mereka dan juga diberikan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kepada saudara kita sesama muslim bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل وبارك بجلال وكمال على أشرف العباد القاسم سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وتعالى على نعمة المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ibni almarhum Sultan Badlisha wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisha ibni Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihim al-ibad wal bilad waj'al taqwa lahum khairaz zad innaka raufur rahimun jawwad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa rizqullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلوا صفوفكم كما صاف الأنصار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صل بالله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ودمر الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في أمور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام علينا بني إسرائيل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر الساري في سائر الاسماء وصفاته وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم بحق محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اختم لنا بمسلم خاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا من آل الشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله